Hai sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Mak Noh nak buat lemang dalam tin kola. Tinnya dah dipotong, dah dicuci bersih. Okay, kita nak buat daun pisang untuk lapis di dalamnya supaya tak melekat. Okay, kita potong dulu daun pisang. Untuk kita tapis di dalam tin kola. Sahabat, sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa dukung channel Mak Noh dengan cara tekan like and subscribe dan hidupkan loncengnya juga. Oke sahabat, kita potong dulu daun ni. Cara kita membuat ukuran tin. Kita buat ukuran untuk urit tin ni di dalam nanti. Kita ambil sedikit. Kita dah goyak ambil sedikit. Lepas tu kita potong ikut ukuran bukit. Bismillah. Kita potong cantik-cantik supaya sama ngam. Ini dah siap. Masukkan di dalam ini dulu. Kita ambil sudut kan dah masuk dalam. Kita bagi tekan sedikit. Hasil di dalamnya telah dah ditekan menggunakan sudu seperti ini. Ratakan. Oke, ini dah siap belum siap lagi. Kita ambil sedikit daun ini, masukkan di dalam tin. Macam ni saja masuknya. Lepas tu selebihnya kita potong. Oke, ini dah siap. Tengok di dalamnya seperti ini saja. Nanti kita letak beras. Kalau nak tunjuk cara letak berasnya. Oke, beras pulut sebanyak setengah kilo. Dah dicuci bersih. Oke, santan kelapa ni 1 kotak. Sahabat boleh menggunakan santan yang biji, boleh digunakan. Kita buka, masukkan di dalam gelas besi ataupun apa-apa aja lah. Oke, sebentar sahabat. Saya menggunakan air yang udah dimasak. Untuk kita cairkan sedikit biar nggak pekat sangat. Oke, tin tadi yang dah siap. Kita masukkan daun pandan. Potongkan daun pandan secukup saja. Karena daun pandan Mak Noh banyak, Mak Noh gunakan banyak. Oke, kita masuk di dalam tin. Macam ni. Oke, tin kita dah siap. Sekarang Mak Noh nak tunjuk cara masukkan garam dalam bancuran santan. Garam setengah sudut teh. Kacau garam ni, kacau garam dan santan supaya ada lemak-lemak masin. Oke, garam dan santan dah siap. Kita masukkan beras pulut tadi yang dah dicuci bersih. Secukup saja. Bismillah.
Masuknya tak usah penuh sahabat. Tinnya kan tinggi segini. Masuknya segini saja, setengah macam ni aja. Oke, kita masukkan santan lah. Masukkan santan. Santannya tak usah banyak sangat, seperti kita memasak nasi ya. Oke, ini dah siap. Buat sehingga habis sahabat. Sahabat semua, alhamdulillah inilah hasilan yang Mak Noh dapat. Lemang dalam tin sebanyak 7 tin lah. Berasnya setengah kilo, santannya 1 kotak. 1 kotak ini saja. Kalau sahabat nak guna 2 kotak pun boleh, lemak-lemak lagi. Mak Noh saja gunakan 1 kotak. Inilah hasilannya. Okey, sekarang kita nak kukuskan lemang ni ke dapur kayu. Okey, jom sama-sama. Sahabat, Mak Noh nak masakkan lemang ni di belakang ya. Okey, kita masuk di dalam periuk yang sudah airnya mendidih ya. Bismillah. Masukkan satu persatu. Kita kukus lemang ni sehingga masak. Oke, kita kukus 40 menit ataupun sehingga masak. Oke, kita tengok dulu. Airnya dah mendidih. Airnya melidih-lidih, belum siap lagi. Tutup. Belum 40 menit lagi, baru 10 menit. Oke, apinya besar. Kipas apinya supaya api besar. Kipas menggunakan kubung telur. Apinya besar, lagi kuat, lagi cepat. Boleh kita tengok sekali-sekali. Wangi baunya, harum pandannya merebak. Lemang kita dah kering, kita hanya tunggu masak saja. Okeylah sahabat semua, lemang kita dah 40 minit. Kita angkat, lemang kita dah masak. Jom kita angkat. Bismillah. Tengoklah sahabat, inilah hasilan lemang yang dah masak. Okeylah sahabat semua, lemangnya dari dapur dah Mak Noh angkat letak di atas ni. Inilah hasilannya yang cantik. Guys, Mak Noh nak buka lemang dalam tin tu guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Bukanya mudah dan senang. Pantas dibuka. Tengok guys, dah lepas. Guys, sekarang buka. Hello guys, sahabat semua, Mak Noh nak buka ni. Satu lagi dibuka. Okey, bismillah.
Okay, mukanya mudah kan. Dah lepas. Okay, sekarang kita nak potongkan lemang ni. Lemang yang manis. Cium baunya dulu. Harum bau. Okay, mana nak potong lemang ni Tengoklah. Jangan nak tengok. Bismillah. Potong ikut suka hati guys. Mana potong contoh je. Ikut suka hati kita pun mak potongnya macam ni. Dengan cara kita. Kami dengan cara kami pun. Okay. Ujung tu dah lebih. Nyaman. Nyaman mana? Nyaman. Dia kita guys, nang nyaman lemang tu katuk mek cap dengan daging kicap. Okay. Jangan lupa di subscribe. Okay. Kami potong semua dulu. Ku mencari bayangmu tiada di langit biru, di lautan api. Kacak sih kejadian lemang. Seperti tukang masaknya. Okay guys, alhamdulillah inilah hasilan lemang yang dah Makno masak selama 40 minit. Okay, lemangnya dah sejuk, siap dimakan. Okay lah sahabat semua, Makno nak cuba lemang ni satu. Asalnya sedap. Kupaskan kulitnya. Kulitnya tak melengket ke nasinya. Sedap ni. Harus dicuba ni sahabat. Jangan tak cuba. Kalau sahabat tak cuba ni, lagu Makno mati. Okay. Makan. Okay sahabat semua, Makno nak cuba dengan dagingnya ditunjuk. Okay, cicahan daging masak kicap. Okay, bismillah kita cuba. Nikmat. Nikmat rasanya sahabat. Sedap nak mati. Mungkin makannya. Minggu depan Makno ada malah video Makno dah mati dah sahabat. Kena lemang tu yang mati tak? Aman lagi lah lemang tu. Saya nak mati nyaman. Enggak lu. Okay sahabat semua. Jangan lupa di komen dan di share. Dan selamat mencoba di rumah. Selamat Raya Haji ada. Dan selamat Berhari Raya Haji. Selamat mencoba di rumah. Buat lemang di dalam tin. Rasanya sedap nak mati. Okey, jangan lupa di komen dan di share. Bye sayang semua.